Inflasi di Malaysia berlaku apabila harga barang dan perkhidmatan naik secara berterusan. Tetapi inflasi tidak semestinya perkara yang buruk. Secara amnya, kadar inflasi antara 2 hingga 3% dianggap baik oleh banyak pakar ekonomi untuk negara seperti Malaysia. Jika inflasi terlalu tinggi, seperti melebihi 4%, ia boleh menjejaskan daya beli dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau negatif atau deflasi, ia menandakan ekonomi yang perlahan dan mengurangkan insentif untuk perbelanjaan serta pelaburan. Ini bermakna inflasi akan tetap terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Walaupun inflasi baik kepada pertumbuhan ekonomi negara, tetapi inflasi memberikan kesan negatif kepada simpanan jangka panjang anda kerana duit anda akan kehilangan kuasa beli disebabkan oleh harga barangan yang semakin meningkat. Berbeza dengan emas, ia juga adalah sebahagian dari barang komoditi yang harganya akan meningkat setiap tahun. Cuma emas adalah aset yang ada nilai simpanan, mudah untuk dibeli dan dijual. Bermakna, apabila simpanan anda dibekukan dalam bentuk emas, ia tidak akan terkesan dengan inflasi dan mengekalkan nilai simpanan anda. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal untuk mengekalkan nilai simpanan, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.